Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Nama saya Auni Dayana binti Aminuddin. Saya berumur 19 tahun. Saya juga merupakan pelajar semester 3 Diploma Pentadbiran Awam. Saya merupakan calon ke-15 bagi pencalonan anggota baru Majlis Tertinggi dan Eskodipek bagi sesi 2021-2022. Di kesempatan ini, izinkan saya memperkenal dan membentangkan manifesto-manifesto yang telah saya raka sebagai calon baru Majlis Tertinggi dan Eskodipek. Manifesto saya yang pertama ialah berusaha mewujudkan pelbagai program-program yang berupaya meningkatkan self-confidence, mengetengahkan bakat serta kebolehan yang terdapat dalam diri pelajar. Misalnya program Everything is Possible If I Believe in Myself, dan banyak lagi program yang menarik insya-Allah. Seperti yang kita ketahui, tahap keyakinan diri seseorang itu amat penting, beri penting, especially dalam menempuh alam baru ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana realitinya masih terdapat ramai pelajar di luar sana yang menghadapi masalah ini. Dan ini masalah low self-esteem. Malahan turut membimbangkan masalah ini juga berlaku kepada mereka yang cemerlang dan juga berpotensi tinggi. Akan tetapi, masalah kurang percaya diri inilah yang menjadi punca mereka takut untuk keluar daripada zon selesa mereka itu sendiri. Oleh itu, pada pendapat saya, program-program seumpama ini amat perlu diperkasa dan diperbanyakkan khusus buat para pelajar, yang ini amat jelas sangat-sangat bermanfaat buat mereka, sama ada di alam belajar ini maupun di alam pekerjaan kelak. Seterusnya, manifesto saya yang kedua ialah berusaha mewujudkan sebuah platform buat pelajar bagi menyatakan pendapat, mengusulkan pertanyaan maupun membuat sebarang aduan mengenai masalah atau isu yang sedang mereka hadapi. Ini kerana saya amat yakin dan pasti bahawa tidak semua pelajar tahu saluran yang betul untuk rujuk sekiranya sesuatu masalah atau isu itu berlaku. Kemungkinan juga ada yang malu atau takut untuk mengatakan terus tentang sesuatu perkara atau masalah yang mereka sedang hadapi. Oleh itu, saya akan berusaha insya-Allah menyediakan platform so that we can reach each other more easily. Ini adalah bagi merapatkan jurang di antara warga DIPEK dan juga buat pelajar. Always remember that students should always know that their voice is valued and can make a difference. Berikutnya, manifesto saya yang ketiga ialah saya akan berusaha mencadarkan kepada pihak DIPEK untuk mengadakan program seperti pemberian makanan percuma kepada para pelajar yang menetap di kampus, dan ini pada setiap hari Jumaat sahaja, dan juga terhad kepada 500 pelajar yang terawal. Saya yakin bahawa program seperti ini dapat mengurangkan beban pelajar kerana tidak semua pelajar berkemampuan, lebih-lebih lagi buat pelajar yang berlatar belakangkan dari keluarga yang kurang berkemampuan. Oleh itu, saya yakin dan pasti bahawa program ini mampu sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos perbelanjaan makanan setidak-tidaknya untuk hari Jumaat tersebut, especially bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Demikian itu, tamatlah sudah penerangan manifesto saya. Akhir kata, sejujurnya saya khawatir untuk berjanji sesuatu yang belum pasti. Sebaliknya, insya-Allah
saya akan cuba berusaha semampu saya dalam menunaikan manifesto-manifesto yang telah saya ungkapkan sebentar tadi, sekiranya saya terpilih, agar setiap daripada warga di PAG dapat memperoleh manfaat darinya. To be frank, I just want to make all students feel welcome and involved. Besides, I will try my best to help you in each and every way. If elected, I will ensure that our union are accessible and approachable for the sake of all students. So, to all dear DPAG students, please do not hesitate to vote me, calon nombor 15. Remember, calon nombor 15. Let's be a pal, vote for this girl. Thank you.